بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pengurusi dan lanjutan puasa surau, tuan-tuan imam Bilal dan siap, tuan-tuan guru, ustaz, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat mukminin mukminat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan penuh barakah, penuh rahmat, ketenangan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan buat diri saya dan tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat semua untuk bertemu pada malam ini, malam yang penuh istimewa, Lailatul Jum'ah Al-Mubarakah. Mudah-mudahan kita semua mendapat apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam persempadanan waktu yang sangat mulia ini. Dan kita akan sambung bicara kita, pembacaan kita bagi kitab Nurul Lam'ah fi khasa'isi yaumil Jum'ah yang telah sampai pada keistimewaan yang keberapa Yang ke-6. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Sebab dalam ini, kalau tidak saya boleh je tanda kan. Nanti kena tanda lah. Salatul Jum'ah hari ini 20 berapa bulan? 29 hari bulan 5 25. Senang. Al-khususiyatu salisah, keistimewaan yang ke-6, Salatul Jumu'ah. Salatu al-Jumu'ah. Wa ikhtisasuha bi rak'ataini, dan pengkhususan salat Jumaah ni dengan 2 rakaat berbanding dengan hari-hari lain 4 rakaat. Betul? Hari-hari lain 4 rakaat solat zuhur lah. Dan pada hari Jumaat 2 rakaat solat fardu Jumaat bagi orang lelaki. Wahia fi sa'iril ayyami 4. Pada setiap hari yang lain 4 rakaat. Ai tusalli fi sa'iril ayyami zuhran 4. Baik. Tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat sekalian, itu antara kebesaran keistimewaan hari Jumaat. Yang paling tepat sebutannya Jumu'ah. Jum'atun pun satu bahasa Arab juga. Yang paling tepat Jumu'ah. Dalam Al-Quran disebut ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah. Mim tu baris depan. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ada imam baca ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Tak kenalah dalam riwayat ataupun qiraat Hafs daripada Asim. Jadi bacaan yang paling tepat Jumu'ah. Adapun Jum'ah terima juga sebagai salah satu bahasa Arab. Bahasa Melayu tu lain cerita lah. Yang ke-7, keistimewaan yang ke-7, perempuan boleh sembahyang. Orang perempuan boleh sembahyang Jumaat.
Ini saya kata ni. Saya ingat nak boleh jika diyakini terhindar bukan yakinilah, berat hati tak berlaku fitnah. Mak janda meriah, bergetah lagi kata orang. Tak apa yang bergetah, saya minta tahu bahasa. Pergi merengak orang pun cadang tadi nak sunat itikaf, masih rapat ke belakang. Pasal rapat ke belakang ni dan cium bau minyak wangi mak janda. Timbul fitnah dengan kehadirannya mak janda ni, minta maaf bukan mak janda sini. Apa namanya, solat Jumaat tadi dah menimbulkan fitnah tu. Tak apa cantik, kan? Elok tak payah pergi. Elok tak payah pergi. Kita kadang-kadang saya tengok heran juga. Kalau musafir, ada yang orang yang berhenti untuk solat Jumaat. Sebenarnya tak payah, tak apa. Solat Jumaat ni untuk musafir, dia ada syarat. Jangan acidan musafir aja terus tak sembahyang Jumaat tau. Salah. Mazhab Syafi'i, untuk menggugurkan solat Jumaat tu kena musafir sebelum subuh. Tuan-tuan tahu tak? Tahu ya, alhamdulillah. Sebelum subuh musafir baru gugur solat Jumaat. Kalau pukul 10 pagi hari Jumaat tu baru tolak, lancaklah pergi ke Brazil pun kena solat Jumaat. Faham tak? Tu rancang perjalanan dengan baik. Tapi kalau sebelum subuh dia pergi bertolak, biar dekat je, tipu. Lepas kan, pergi ipu, gugur solat Jumaat. Tak payah, tak apa. Boleh orang tak jamak takhir dengan solat zuhur. Itu pun ada khilaf. Ada yang kata dengan 2 rakaat Jumaat, tidak. Yang lagi tepat 2 rakaat itu 2 rakaat zuhur. Boleh jamak takhir. Tapi kalau selepas Jumaat, selepas subuh bergeraknya, baru musafir start musafirnya, solat Jumaat tu kena solat Jumaat. Dah halang solat Jumaat, penyap sekali dah tarik asar untuk jadikan jamak takdim. Faham tadi? Dah halang tak nak pun tak apa. Jadi kadang-kadang ada, kita tengok orang tu okey, lelaki ada yang faham, dia sembahyang, dia reti, tak kira di mana-mana, berhenti dia solat Jumaat. Yang isteri, anak-anak perempuan duduk je dalam kereta. Habis tu baru dia sembahyang. Awak apa, ikut je lah. Dengarlah khutbah sekali. Tanya, orang masjid tu ada ruangan solat perempuan. Ada masjid kadang-kadang dibuka untuk bagi, ada kadang-kadang memang ada. Duduk dalam tu, dengarlah khutbah. Orang sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Tak payah sembahyang Zuhur lah. Ya? Faham tadi? Masjid-masjid, kalau masjid tepi jalan, contohnya macam masjid Korea tuan-tuan tu, tepi jalan sana, eloklah ada sikit tempat perempuan tu kalau boleh. Mana tahu kadang-kadang ada yang berhenti musafir untuk perempuan pun senang. Dia akan dengar khutbah juga lah, sama je lah macam lelaki. Imam rasa sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat 2 rakaat, settle. Ataupun ada buat mesyuarat agung tahunan lepas Jumaat. Biasanya senang ngumpul orang ni lepas Jumaat lah. Mesyuarat agung tahun ini adalah selepas Jumaat. Dia mesyuarat agung melibatkan orang perempuan sekali. Orang perempuan dia sembahyang lah Jumaat sekali, tapi tempat orang perempuan tu susah tu. Tak payah sembahyang Zuhur. Jumaat tu dah memadai. Tapi tidak fardu bagi orang perempuan. Bila sembahyang Jumaat, gugur dah Zuhur. Orang lelaki fardu walau macam mana pun. Kecuali ada beberapa sebab yang saya dah terangkan tadi lah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Kenapa? Boleh? Okey. Ingat kuat nak saya menjerit ni tidak. Al-khususiyatu as-sabi'ah. Keistimewaan yang ketujuh. Annaha ta'dilu hajjatun. Ataupun ayat annaha ta'dilu hajjatan, menyamai haji. Amboi, salah mana? Akhraja Humaid ibn Zanjawi fi Fadail al-A'mal wal Harith ibn Abi Usama fi Musnadih
Hadis ni hadis dhaif. Itu sebab Imam Suyuti sebut telah mengerekodkan oleh Humaid ibn Zanjawi, seorang nama ulama hadis, fi fadailil amal, dalam bab kelebihan beramal. Tuan-tuan, hadis dhaif ni banyak diguna pakai dalam nak memberi motivasi, nak beri kita seronok beramal. Dalam bab fadailul amal, penggunaan hadis-hadis dhaif tak jadi masalah sangat. Tapi dalam usul akidah, faham? Akidah yang usul, no, tak boleh pakai hadis dhaif tanpa disokong oleh dengan perkara yang lebih sahih. Tak boleh. Fadailul amal ni, kitab Fadailul amal tu yang dibaca, yang disusun oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Siapa selalu baca? Orang tabligh tu. Kan nama kitab tu Fadailul amal. Fadailul amal ni satu klausa yang digunakan oleh ulama hadis. Apa tu kalau terjemah satu-satu? Fadail, kelebihan, al-amal, beramal. Buat ini dapat, buat ini dapat. Kadang-kadang sebahagiannya dhaif, dan kebanyakan hadis tentang fadailul amal ni dhaif. Tapi semata-mata untuk bagi kita semangat nak buat benda tu, tak apa. Itu ketentuan. Jangan dhaif tu dhaif sangatlah hadis tu. Boleh. Itu jugalah yang dipetuakan oleh Al-Imam Nawawi, dan kita warisi daripada guru-guru kita. Dan cuma malangnya hari ni ada sebahagian ulama, kita kata ulama juga lah kan, ustaz-ustaz dengar hadis dhaif, tahu tak boleh pakai, tolak. Tak. Dalam bab fadailul amal, nak beri motivasi kepada diri kita supaya nak bila dengar ganjaran-ganjaran yang baik-baik, kita pun terasa nak buat lah kan, tak apa, tak ada masalah. Itu sebab Imam Suyuti sebut ni direkodkan oleh, telah merekod ataupun telah mengeluarkan oleh Humaid ibn Zanjawi dalam bab fadailul amal. Kita faham tu, ini hadis ni dhaif kan. Tak, orang pun tahu dhaif, tak payah ada orang cakap ini hadis dhaif, tahu, kita tahu dhaif. Tapi kita guna pakai dalam bab nak memotivasi diri, tak ada masalah. Bukan hadis palsu. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Hadis palsu lain, hadis dhaif lain. Wal Haris ibn Abi Usamah fi Musnadih, dan di dalam kitab Musnad Al Haris ibn Abi Usamah ani ibn Abbasin, daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu hajjul masakin. Hari Jumaat itu adalah hari haji bagi orang-orang miskin. Orang miskin, usaha, orang kata tak sempat kering peluh di baju, baru nak kering dah pakai balik, pergi lagi cik. Masih macam itu juga keadaan ataupun ekonomi rumah tangga ataupun keluarga. Mana peluang dia nak dapat pergi haji? Orang pergi haji, ni ada 2-3 orang jemaah kita kan, pergi haji berdarah biji mata tengoknya. Memang dengki tu boleh tak? Boleh aja. Dapat beri aku bila pula lagi ni, dengki, terasa dengki. Dengki yang tak boleh ni, dengki bila disertai dengan elok-elok terpeh ke terbang tengah jalan. Itu baru dengki yang haram. Dengki bila masuk dengan kita meniatkan atau mengharapkan kebinasaan bagi yang tu, itu baru dengki yang dilarang. Sekadar dengki, dapat dia pergi haji, aku entah bila tadi, dengki tu dia rasa tak apa, biasa adat lah manusia. Tambah dengki yang kebaikan, dapat dia baca Quran dalam sebulan Ramadan ni habis khatam, aku Allah entahlah asyik nak kerja je ni, nak baca tak sempat, balik kerja dah letih, esok nak kerja lagi, anak-anak nak raya, lansir nak tukar rumah setiap hari sebut, ingatkan raya puasa Raja Rabi tu, raya haji pun nak tukar juga, lagi berapa hari ni. Orang lain masuk korban, aku tak dapat, ngedip je mata, teringin dengki tu, tak apa sekarang tu. Ada orang dengki tu yang besar lembu nak.
Sampai 9,000 aku dengar beli lembu. Amboi, kau main lagi. Ndak yang tumpuk lembu tu sebelum badan. Ini dengki yang tak elok ni. Ini namanya hasad. Itu haram. Faham tuan-tuan? Sekolah sekadar kita terasa dengki itu tak apa. Memang manusia. Bagus pun. Kita dengki dengan orang yang buat apa namanya. Adapun bahasa Arab dia beza. Bahasa Arab dengki yang bagus ni panggil al-hirs. Hirsun. Yang tak baik tu dipanggil hasad. Hasadun. Tu dengki yang tak baik. Orang Melayu dua double. Memang poinnya orang Melayu kuat dengki. Hasad dengki kata dia. Udahlah hasad dengki lagi satu. Nah ambil kau. Double trouble punya dia bagi kan. Kalau tidak hasad dia sama tak? Dengki lagi. Hasad tambah dengki. Bahasa lain mana ada orang tu? Dua kali dengki. Memang orang Melayu terkenal sifat dengki ni. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Jadi orang susah tadi Nabi sebut dalam fadail hadis dhaif. Itu tuan-tuan saya sebut kaedah-kaedah tu. Itu kaedah-kaedah universiti tu. Kalau tuan-tuan dengar je ya, ingat senang dapat. Orang mengaji jauh-jauh tu nak dapat kaedah tu. Tu saya yang sebut tu hadis dhaif diguna pakai dalam fadailul amal dengan syarat tak. Tidak dhaif sangat, bukan sebarang orang disebut. Faham tu? Nabi sebut al-jumu'atu hajjul masakin. Hari Jumaat itulah hari hajinya orang-orang. Tapi janganlah lepas tu tukar nama dan tambah haji depan. Ida umpama haji orang miskin lah. Haji yang sebenar tetaplah haji yang ni. Yang telah berangkat sahabat-sahabat kita pergi ni. Tapi dia nak rasakan seronoknya sama jugalah hari Jumaat tu. Orang susah tak dapat pergi. Daftar dah. Dapat tarikh 2060. Lagi 35 tahun. Sekarang pun dah pakai tongkat. Tak apalah, dapat dan hobi tu. Memanglah tuan-tuan, kalau tak salah siapa yang daftar hari ni mau 2070 lah kamu pergi. Yang tak daftar langsung, tuan-tuan jangan tak daftar tau. Jenis orang yang mengaji ni daftar je. Itu bukti kalau Tuhan tanya aku ada niat nak pergi haji. Sebahagian fahaman sebut siapa yang tak langsung matinya tidak pergi haji dan dalam keadaan hidupnya langsung tak ada pasang niat nak pergi haji pun, famaitatuhu kamaitatil majusiyah. Matinya seumpama matinya seorang penyembah api majusi. Macam-macam. Kena tanam niat ni nak pergi. Bila tanam niat mesti mengumpul. Tak kisah dah 5 kupang sehari RM1. Masuk ada, itu yang dia mampu. Jangan langsung apa. Haji ni langsung tak ada masuk dalam kepala. Mati. Bahayanya. Sebab dia rukun Islam. Tuan-tuan, siapa yang tak ada lagi akaun tabung haji? Ada tak? Cik, tak payahlah kan. Dalam hati, habis aku ni. Tak payah angkat tangan. Saja je gempung. Esok pergi buat. Nak buka berapa? 200. Tak salah saya lah. Ada yang tak mampu 200. Membohong tak mampu. Hari ni saya tak mampu. Ya. Macam mana? Oh, daftar nak buka akaun 1,000 lebih. Mungkin ada yang tak mampu. 1,300. Ya. 1,000 sekarang. Kalau dulu 200 saja, tak salah saya. Betul? Sekarang ni dah 1,300 nampak. Itu maklumat yang tepat. Tak mampu saja. Ya ke? TV baru beli 2,000, elok je beli. Tengok. Betul, memang kita faham ada orang susah betul, tapi yang kita ni, saya cakap benda yang hak ni kan, kita bukan merendah-rendah kan. Iya ke sampai tak mampu sampai tahap itu? Betul? Nak buka akaun, daftar, dapat tarikh 1,300.
Itu kalau tak tambah-tambah lah. Kalau kita cepat, tengok-tengok minggu depan Papaya dapat orang bagi 40,000, terus kita masuk semua dalam tabung haji. Sekejap aja. Silap mungkin 2-3 tahun lagi dapat pergi terus. Sebab akaun tu dah penuh. Itulah dia punya turnnya tu kan. Faham tak? Malangnya ramai umat Islam langsung tak tanam pun. Niat tu tercermin pada perbuatan lah. Dengan dia menyimpan, buka akaun, dengan dia menyimpan sikit-sikit. Tak dapat anak-anak, tak usah fikir saya kalau saya pergi saja ni saya tak suka lah, saya mesti kena dengan anak-anak lah. Tu sebab kau tak pergi haji. Anak-anak dia nanti pergi, tak bukan kau. Kamu tu dulu. Ada orang macam tu. Saya kalau tinggalkan anak memang hidak lah. Cik, kau ingat ni apa? Pergi jalan ke Paris ke? Ini haji. Kena ada daripada sekarang lah. Supaya kalau kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala boleh jawab, saya dah cuba, saya dah buka akaun dah, memang betul saya teringin nak pergi. Tuan-tuan pergi haji ni, dengan di situlah kiblat utama kita dalam solat. Di situ kita lihat, kita jumpa dengan pelbagai bangsa. Di situ kita fahami bahawa Islam ni adalah falsafahnya musawat bainal insaniyah, kesamarataan di kalangan semua umat manusia, orang Arab dengan orang Ajam. Orang Ajam ni masuk selain Arab, sama aja. La fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin. Nabi kata tak ada kelebihan bagi orang Arab, tak ada kelebihan bagi orang Ajam. Ajam ni masuk lawan Arab, selain daripada Arab. Melainkan yang ditengok oleh Allah, ditelik oleh Allah, taqwal qulub, ketakwaan hati. Tak kira lah macam mana negro hitam legam nampak putih biji mata je. Takwa ada lebih. Kita muka bagai di peta, out kita dia lebih. Musawat bainal insan, di kalangan musawat ni maksudnya musawah, kesamarataan. Allah bagi peluang sama rata untuk syurga untuk semua orang. Tak ada pula orang bagian datuk ni kurang lah. Orang Arab dia lebih lagi kemungkinan. Tidak, sama je. Solat kita menghadap kiblat yang sama, kita pun tenung pula peninggalan Rasulullah. Kita tengok Bukit Uhud dalam umrah, kita tengok Bukit Badar, kita tengok gua Hira, kita pergi tengok Jabal Nur, Gua Sur, kita pergi Taif, pergi pula ke Madinah dalam umrah, kita ziarah makam Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ribu dan berapa gelen titisan air mata yang jatuh apabila umat Islam lalu depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan tu. Kadang-kadang orang sebelum pergi, orang macam mana rasanya rindu Rasulullah ni. Ada orang sampai sana baru dia faham rindu, lalu depan makam tu sampai tak larat nak, kita jumpa sampai tak larat nak berjalan. Ada yang takut nak berjalan sana, dia di hadapan makam Rasulullah ni, dia bagi kita jalan itu je lah. Ada yang sampai sini nak jalan tu, ramai yang macam tu, kena tolak-tolak dengan polis Arab tu. Tak terlangkah adik kaki nak pergi sebab aku ni banyak dosa sangat dulu di tanah air, tak ingat Rasulullah. Inilah lalu di depan makam sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, Muhammad bin Abdullah, Habibullah, kekasih Allah, layak ke aku. Tapi dah ditolak-tolak juga orang lalu. Ada yang menyungkor pun ada. Ya. Sebab dah ditolak-tolak tu bukan sebab apa. Dia rasa macam layak ke aku ni, layak ke aku ni. Balik ke Malaysia, terasa rindu lagi nak pergi ke sana. Baru dia faham yang orang katakan sayang, kasih, rindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang miskin nak kata apa? Tak mampu. Yang betul-betul miskin lah ni, banyak mengaku miskin, orang tidak, orang malas sebenarnya. Itu je yang kita tahu kan. Tu Basim minta maaf cakap lah. Setuju tak? Dah pemalas, memang apa yang ada. Tapi ada yang memang cari dah itu, tak ada cakap apa. Jadi bagi orang ini, Nabi SAW ada satu hadis bagi gembira sikit hati tu. Al-Jumu'atu hajjul masakin. Hari Jumaat ni
umpama hari haji bagi orang miskin. Jadi kita yang tuan-tuan haji ni, terutamanya yang dah pernah pergi haji, maksud mampu lah kan. Hari Jumaat kena tengok-tengok si orang miskin ni. Kena cari-cari orang miskin. Dua golongan yang cari. Pertama, anak yatim. Yang kedua, orang miskin. Termasuk di bawah miskin tu, termasuklah armalah. Armalah ni janda-janda. Ini cari janda yang bergetah je. Yang pun tak tahu, tak mau, tak jadi. Suruh cari janda tu bukan suruh kahwin. Tengoklah keperluan apa yang patut. Fahamlah janda. Janda ni macam bunyi tak sedap je dengar je kan. Ya, kita masukkan yang baik lah. Fahamlah, dah tak ada suami. Sebab kita ada jawatan di kampung, fungsi masjid ke tok sidang ke, tanya apa dia masalah Mak Haji rumah, kita tahu dia janda. Ada latak bocor, nantilah kami buat hari-hari apa kita tengok apa yang betul. Baru betul kan? Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan. Wa akhraj Ibn Zanjawi, dan begitu juga Humaid bin Zanjawi telah merekodkan lagi satu hadis an Sa'id ibn al-Musayyib, daripada Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in agung, qal, berkata Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib, dia kata, lal jumu'atu, sungguh-sungguh Jumaat itu, ahabbu ilayya, lagi aku suka, lagi aku kasih, min hajjatin tatawwu'i, daripada haji sunat. Menghadap Jumaat, hari Jumaat, lebih aku sukai daripada mengerjakan haji sunat. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in, orang miskin. Nampak tak hari Jumaat ni macam mana? Jadi jangan kita sia-siakan hari Jumaat ni, walaupun hadisnya hadis dhaif, diguna pakai dalam fadail amal seperti kaedah awal saya sebut tadi. Baik. Al-khususiyatu thaminah, al-jahru fiha wa salawatun nahari sirriyah. Keistimewaan hari Jumaat yang ke-8, sembahyang siangnya dibaca kuat. Dalam keadaan sembahyang siang, hari-hari lain dibaca secara sir. Sembahyang zuhur, sembahyang asar kita panggil sembahyang sir. Sir ni maksud pelan. Dari segi apa pelan? Bacaannya perlahan, dibaca secara perlahan, tak berbunyi, tak dengar, kita je dengar. Adapun kalau dibaca kuat, subuh, maghrib, isyak, istilah kitab fiqh, jahar, solat jahar. Jahar, maksud terang, baca terang. Zuhur, 6 hari yang lain dibaca secara sir. Pada hari Jumaat, zuhur ataupun sembahyang solat Jumaat dibaca kuat. Beza dengan hari-hari lain. Itu keistimewaan lagi. Keistimewaan yang ke-9, baru 9 ya. Semua dalam kitab ni ada 100 lebih ni. Berapa Jumaat lagi ni nak habis. Ini je pun saya rasa dah 3 ke 4 kali dah kan. Al-khususiyatu tasi'ah, keistimewaan yang ke-9. Memanglah lambat tuan-tuan, mengaji ni biasa lambat, nak cepat aja, Maggi lah cepat. Itu pun lambat juga. Itu pun lambat juga Maggi. Tadi saya pergi satu taklimat di Slim River, Jabat Agama Daerah Mu'alim sama dengan guru-guru takmir yang lain. Masuklah ustaz yang biasa mengajar, Ustaz Khairani lah apa. Ustaz Khairani dia mengajar sini kan? Pergi, saya bawa dia. Dr. Rosli Mukhtar, lepasan Morocco. Duduk di Morocco 11 tahun. Buat masters di Morocco, di Universiti Sultan Muhammad Al-Khamis di Morocco, di Tangga nama tempat tu.
Morocco tu, Maghribi. Maghribi ini Mediterranean lah. Negara-negara Mediterranean. Maghribi, lautan Mediterranean, Spain, Spanyol. Di hujung panggah tu, dah nampak dah Spain sebelah sana tu. Macam kita dengan Tanjung Dawai lah. Tak, Tanjung Dawai ni. Indon tu apa nama? Tanjung Balai, Tanjung Dawai Sungai Petani. Itu belacan tempat silap. Tanjung Balai. Macam tu lah. Morocco dengan Spain, hujung bawah Spain. Jadi sana iklim Mediterranean, bukan iklim Khatulistiwa macam kita ni. Dia kata masa dia buat master tu, dia baca kitab Mazhab Hanbali 6 jilid rupanya tu. Habis dia baca katanya, nak buat master. Tak reti, rupanya baca tajuk yang dia nak buat udah lah. Dia cakap tadi, tak tergelak tu kan ni kan. Habis bacanya. Tuan-tuan tahu berapa lama? Setahun setengah baca. Satu kitab habis. Macam larat. Rasa-rasa. Biasalah tu academician kan. Standard lah tu, biasa, lama. Di antara syarat rukun belajar dia kata Imam Syafi'i, tuluz zaman, 6 rukun belajar. Di sisi orang yang hebat Imam Syafi'i, tuluz zaman, mesti masanya panjang. Tak ada segera-segera, tak ada membohong. Bila segera, ilmunya segera lah. Tak ada nanya kan. Bila segera, ilmunya pun segera lah. Pelik lah bukan dia punya sebut lain, faham lain. Lain ni pengajian ilmu ni banyak lebih mencari kepada pengajian tadat. Tadat ni masuk pertembungan. Kita mengaji mazhab Syafi'i ni bukan nak beria, nak beramal, tak. Sebab kita nak menjawab siapa ada Hanafi, Hanbali nak bergaduh. Tu awal-awal niat out ni. Sedangkan khilaf tu sebenarnya khilaf tanawu', khilaf kepelbagaian, bukan khilaf pertembungan. Khilaf, belajar khilaf tentang kepelbagaian, silakan. Belajarlah, bagus pun. Bahawa kita tahu Islam ni rahmat. Tuan-tuan, dalam agama Islam ni, kita kena sepakat ada usul, ada furu'. Sepakat tak? Sepakat? Sepakat. Apa usul? Usul tu apa? Tadi sepakat. Kalau tak tahu apa yang nak disepakatkan. Saja minta maaf bergurau saya. Usul ni apa? Kalau tak tahu, saya kata tak tahu lah apa kami nak sepakat kan. Betul jawab gitulah. Usul tu apa? Furuk tu apa kan? Usul ni perkara dasar. Furuk ni perkara cabang dalam agama ni. Setuju tak? Ada setuju lah. Memang ya lah. Itu semua orang setuju. Tanya lah umat mana-mana orang Islam pun. Memang ada usul, ada cabang. Usul ni sikit aja dalam agama. Yang berlambak furuk. Furuk ni masuk cabang. Usul ni tak ada khilaf. Tak ada perbezaan pandangan. Apa? Tuhan satu. Ada mazhab ke? Tuhan dua ke tiga ada. Agama Islam Tuhan tu satu, namanya Allah. Semua mazhab kata itu. Sembahyang 5 waktu sehari semalam, tak ada khilaf. Kitaban Bukhari tu 5 waktu. Ramadan wajib sembahyang. Bukan banyak perkara. Puasa Ramadan 30 hari ataupun 29 hari, sebulan lah kan kita. Mana ada mazhab lain kata, mazhab lain mengatakan 15 hari saja. Tak ada. Semua itu maksudnya perkara dasar. Haji rukun Islam. Semua kata. Itu perkara yang memang semua sepakat. Itu panggil usul. Dasar. Dasar ni tak banyak. Yang berlambak furu'. Kata Syekh Ali Jumaah, furu' agama ni ada 1.2 juta cabang agama dalam kitab fiqh. Itu kajian tu kan, itu bancian tu tuan-tuan dengar, relax je dengar kan. Bukan senang tu nak cari, nak kira tu. Point tu 1.2 juta tu disebut daripada kalam seorang profesor hebat dunia ni. Dah dikira semua, lebih kurang 1.2 juta cabang agama. Wuduk ada berapa permasalahan fiqh? Kalau wuduk macam ni dikira dah banyak dia. Himpun semua masalah agama 1.2 juta masalah. Kalau dia apa 1.2 juta faqih lah jadi. 1.2 juta masalah fiqh. Larat ngapainya? Oh.
berkisar tentang 1,2 juta. Furuk ni macam-macam. Mazhab Hanafi kata begini, mazhab Syafi'i kata macam ni. Ini yang kita bertengkar. Oh ini lah apalah ni, makan tak baca kunut lah apa semua. Kenapa tak tengok perkara yang kita sepakat tadi? Semua kita sepakat Tuhan tu satu, sembahyang 5 waktu. Benda-benda yang asal lah. Tengok pada perkara yang bercanggah banyak ni, itu orang panggil tak kena. Sama-sama belajar tu, tapi satu belajar melingkup, satu belajar diberkati oleh Allah SWT. Nampak? Patut dengan mendalam agama ni, kita menyepadukan, bersepakat kita. Dilantik seseorang tu jadi imam untuk menyatukan ahli qaryah. Tu sebab lantik jadi imam, bukan sebab semayang je. Ini dia lah bapa pesona nombor 1. Tok Imam, bukan Tok Imam sini, tempat lain. Tengok apa dia. Dilantik dia jadi AJK apa? Supaya dia membawa mesej kedamaian, mesej kesatuan dalam kampung. Tok Sidang apa? Ini bukan cerita mana-mana Tok Sidang ni. Faham tidak, dia lah batu api nombor 1. Allah. Faham saya sebut tu? Dia tak faham sebenarnya agama ni apa dia. Nampak? Seperti Kaabah, orang sebelah sini pun sah sembahyang, orang sebelah sana sembahyang ni, musim-musim haji ni kita sebutlah. Sebelah sana pun sah, sebelah sini pun sah. Ini sibuk. Antara apa namanya, saya nak bagi satu contoh lah, macam mana masyarakat memahamkan hadis. Ingat senang-senang kajian hadis. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la yabulanna ahadukum, janganlah seseorang daripada kencing di dalam takungan air ataupun di dalam beki air. Pergi kencing guys. Nabi larang, tak boleh. Orang sekarang dia faham hadis tu, sudah ditimbulkannya satu fahaman. Sebenarnya Nabi nak suruh macam tu, kita kena faham zaman Nabi dulu. Bukan senang macam kita. Ada LAP, ada Syabas lah apa semua itu ni kan. Syarikat-syarikat air semua ni. Tak ada, itu beli air mineral berlambak kedai kan. Kita air tak ada 3 hari, dah bising. Zaman Nabi dulu susah nak dapat air tu. Sehingga kan ada lopak air, di situ pun dia orang ambil air tu minum. Tu zaman dulu. Jadi larangan Nabi, jangan kau kencing dalam benda ni, sebab ini sumber air. Yang kita faham, yang dipahami daripada hadis ni adalah kebersihan. Jadi orang Islam kena bersih. Jadi orang Islam kena hargai sumber yang diberikan oleh Allah, jangan membazir. Faham Perbincangan orang-orang yang mula-mula mengaji hadis, dia kata apa? Boleh tak boleh kencing dalam tandas? Kan dalam jamban cangkung tu, dalam tuan dayung. Boleh tak boleh? Sebab Nabi suruh ni, jangan kamu kencing dalam air bertakung katanya. Ini bengong punya mengaji. Nabi punya maksud jadi suruh jaga kebersihan, suruh hargai sumber. Yang dia pergi bahas kan, air dalam mangkuk jamban, itu memang tak apa. La ilaha illallah. Dia tak faham maksud, itu pun susah juga. Ini orang kata mengaji kena beru. Itu pula perginya. Yang dalam jamban tu jangan kencing dalam jamban, sebab ada air tu. Kencing je lah dekat atas lantai aja. Kan contoh, tu jirui. Sampai macam tu punya tahap. Sebab ada hadis, jangan kencing dalam air bertakung. Kamu tengok dalam jamban, kan ada air. Betul? Ada air tak dalam lubang jamban tu? Satu ayat dua. Dia faham literal lah tu. Habis daripada kencing, dia ke dapur, 3 beg plastik besar dengan sampah sarap pun buang ke sungai. Itulah yang Nabi larang. Kencing beria dijaga. Yang buang sampah tu sama je lah dengan larangan Nabi. Kalau orang faham maqasid tu,
Nabi larang tu supaya jaga sumber, jaga apa? Buang sampah macam tu aja dalam parit, dalam apa? Kena tak dengan hadis tadi? Kena. Itu dibuang elok, tak ada apa-apa. Yang dijaga ni jangan kencing tadi. La ilaha illallah. Nampak tak contoh? Tu contoh terang saya bagi tu. Patut lain yang dijaga. Nas dengan Quran ni memanglah zaman itu, sesuai zaman itu. Zaman sekarang ni tak bergerak-gerak pemikiran umat. Yang ni zaman ada kata. Bukan itu kehendak hadis Nabi. Walaupun literal meaningnya memang itu kan. Itu sebab kita panggil ustaz-ustaz datang nak menerangkan. Kadang-kadang sebahagian ustaz pun satu juga. Itu juga. Kita kena ajak khilaf tanawu' tadi, khilaf kepelbagaian tadi, baru kita boleh menerima. Jangan aja khilaf tadad, khilaf pertembungan. Bila tu habis jahanam. Itu kira dah bahasa tinggi sikit lah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat. Tapi faham tak? Faham tak? Tak faham, saya terang lagi. Faham kan? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang ke-9. Qiraatul Jumu'ah. Qiraatul Jumu'ah wal munafiqin fiha. Dibaca surah Jumu'ah dan surah Al-Munafiqin pada malam Jumaat. Akhraja Muslim an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati bi suratil Jumu'ah wa idza ja'akal munafiqun. Imam Muslim mengeluarkan satu hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abi Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat membaca pada hari Jumaat, iaitu pada malam Jumaat. Nah, khusus lagi pada Isya dengan surah Al-Jumu'ah. Lepas ni saya nak balik, imam jaga Nabi malam lepas ni Isya ni malam Jumaat kan. Surah Jumu'ah dan surah Idza Ja'akal Munafiqun. Baca sunat, tak tinggal Nabi tiap-tiap malam Jumaat, insya-Allah, insya. Begitu juga Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dengan lafaz lain, iaitu bil jumu'ati yuharridu bihal mu'minun. Nabi membaca surah Jumaat dan Nabi memberi gesaan kepada orang beriman untuk membaca surah Al-Jumu'ah ni. Fi tsaniyah, pada rakaat kedua, bi suratil Munafiqin, dengan surah Al-Munafiqin, yafza'u bihal munafiqun. Surah Jumaat memberi gesaan yang baik kepada orang-orang yang beriman. Bacaan rakaat kedua surah Al-Munafiqun, Nabi menggetarkan hati golongan munafiqun. Jadi mazhab Syafi'i memang sunat dibaca dua surah ini. Tak baca, tak apalah, tak dapat sunat tu. Nak baca surah Jumaat ni lebih kurang, dia dua muka surat, tapi kalau digabungkan jadi satu muka surat lah. Lebih kurang lah, satu muka lah lebih kurang. Munafiqun tu lebih kurang semuka setengah sikit, lebih kurang. Campur semua lebih kurang 3 muka surat lah, rakaat pertama dengan rakaat kedua. Macam boleh? Nak cepat ni balik, malam ni ada Malaysia lawan. Ada game kan, bunyi pula dah kan. Tu kadang-kadang ada satu kaedah dalam bahasa Melayu, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa yang kita tak boleh dapat semua, jangan tinggal semua. Kebiasaan imam di masjid-masjid, dia akan ambil 3 ayat. Nak baca semua takut orang ada hair macam-macam, ataupun yang ianya tak apa 3 ayat. Jadi lepas itu yang orang baca waladdallin amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. 3 ayat akhir.
وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Habis surah tu, 3 ayat akhir. Allahu Akbar. Jadilah kau tak dapat baca semua. Pergi ke pondok pun memang dia orang baca pun tu. Tak dapat baca semua, jangan tinggal semua. Rakaat kedua, waladdallin, amin. Baca awal surah. Sebab memang dalam Quran pun lepas Jumaat tu munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab awal surah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma ya'malun dhalika biannahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim wa hum la yafqahun. 3 ayat aja. Allahu Akbar. Dapat sunnah. Cubalah tuan Tok Imam Pek ni. Jadi kan boleh lagi ngapal, saya tahu boleh lagi hafal. Nak dapatkan sunat tu sementara tak hafal lagi, tak apa, bacalah ayat-ayat yang lain-lain special sikit sebab malam insya malam Jumaat. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu saja. Kita berhenti pada keistimewaan yang ke-9 insya-Allah. Pada pertemuan yang akan datang bulan depan, ada masa, ada umur, ada kesempatan, diperkenankan Allah, kita sambung dengan keistimewaan yang ke-10 insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا مقبولا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.